sekali, salam IPGM Kampus Tawau. Bersama Menggam Dunia, saya ucapkan kepada yang saya hormati Sesaksi selaku pensyarah kursus ini dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama diberi Siti Astira Masita binti Astaghfiruddin. Berdirinya saya di hadapan kalian semua dengan membawakan satu citra minda mobiliti sosial dengan persoalan, dapatkah aku, kau, kita mendawan puncak gunung itu? Berikut merupakan isi bicara saya pada hari ini. Wilbert E. Moore once said, social mobility refers to the movement of individuals or groups within a system of social stratification, either in the form of increase or decrease in their social position. Kita bayangkan diri kita adalah pendaki yang sedang mendaki sebuah gunung yang tinggi. Gunung kita ibaratkan sebagai mobiliti sosial kita. Ada yang sudah sampai di puncak, ada yang masih di pertengahan, ada yang masih mendaki, ada yang masih berebut-rebut dan masih ada di daratan. Gunung sebagai simbol mobiliti sosial adalah sebuah metafora yang menggambarkan bagaimana seseorang individu dapat berpindah dalam struktur sosial, baik naik, baik turun maupun tetap di tempat yang sama. Mari kita lihat, gunung ini ada daratan. Gunung ini ada di bawah yang menunjukkan kelas sosial bawah. Ada yang di pertengahan menunjukkan kelas menengah. Dan ada yang sudah di puncak menunjukkan individu yang berada di kelas atasan ataupun elit. Mari kita lihat proses mendaki gunung, yakni jenis-jenis mobiliti sosial. Mobiliti vertikal. Apa itu mobiliti vertikal? Mobiliti vertikal merujuk kepada pergerakan individu atau sekumpulan masyarakat ke atas atau ke bawah dalam hierarki sosial. Mobiliti vertikal ke atas menunjukkan pendaki yang berusaha, pendaki yang berjuang untuk menawan puncak gunung itu dan akhirnya berjaya menawan puncak gunung itu. Kita contohnya sebagai seorang pekerja kilang. Setelah bertahun-tahun lamanya bekerja di kilang yang sama, akhirnya telah dinaikkan pangkat sebagai pengurus kilang. Itu adalah mobiliti vertikal ke atas. Mobiliti vertikal ke bawah menunjukkan pendaki yang terpleset lalu terjatuh. Ini bermaksud seseorang yang punya ekonomi yang tinggi akhirnya telah dijatuhkan muflis dan mobiliti sosialnya terjatuh. Itu adalah mobiliti vertikal ke bawah. Kemudian kita lihat apa itu mobiliti horizontal. Mobiliti horizontal merujuk kepada pergerakan individu atau sekumpulan masyarakat dalam kelas sosial yang sama, di mana tidak berlaku sebarang perubahan dalam status sosial maupun ekonomi mereka. Kita ibaratkan sebagai seorang pendaki yang berpindah jalur tetapi tidak naik dan turun. Ini bermaksud orang yang berpindah kepada profesi atau tempat kerja tetapi masih dalam kelas sosial yang sama. Mari kita lihat, kita sebagai contohnya diri saya. Pada tahun 2025 ini, saya memulakan profesi saya sebagai seorang guru dengan gaji permulaan sebanyak Rm3.000. Pada tahun 2030 nanti, saya akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru, sekolah yang baru. Tetapi masih profesi yang sama sebagai seorang guru akademik sahaja dan masih gaji sebanyak Rm3.000. Hal ini bermaksud saya telah mengalami mobiliti horizontal. Saya telah berpindah tempat pekerjaan tetapi kelas sosial dan ekonomi saya masih sama. Seterusnya, mobiliti intergenerasi. Intergenerasi merujuk kepada perubahan status sosial atau ekonomi yang berlaku antara generasi yang berbeza dalam satu keluarga. Ini selalunya melibatkan perbandingan ibu bapa dan juga anak, serta menunjukkan bagaimana kedudukan sosial atau ekonomi dapat berubah daripada satu generasi ke generasi seterusnya. Kita lihat contoh paling dekat, iaitu Prof. Emerita Datuk Dr. Mazlan Osman, iaitu ahli astrofizik Malaysia. Beliau merupakan seorang individu yang pertama dalam keluarganya melanjutkan pelajaran hingga peringkat PhD, sekaligus telah menjadi pengarah pertama Pejabat Hal Ehwal Angkasa PBB. Jadi pada keluarganya, ibunya hanya melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat ijazah sarjana. Tetapi apabila beliau telah melanjutkan pelajaran, beliau telah melanjutkan hingga ke peringkat PhD sekaligus telah menyandang pengarah pertama Pejabat Hal Ehwal Angkasa PBB. Hal ini telah berlakunya mobiliti intergenerasi dalam keluarga Prof.
Seterusnya, mobiliti intragenerasi. Intragenerasi merujuk kepada perubahan status sosial atau ekonomi individu sepanjang hidup mereka. Intergenerasi tadi adalah antara generasi ibu dan juga anak. Ini adalah intragenerasi pula ialah kita sebagai pemula generasi yang baru. Dalam kes ini, perubahan status seseorang diukur berdasarkan pengalaman hidup mereka sendiri dan bukan perbandingan antara generasi sebelumnya. Kita lihat contoh paling dekat iaitu Tan Sri Dr. Antoni Fernandez, iaitu pengasas Air Asia. Bagaimana kisahnya bermula? Pada satu ketika, beliau telah membeli sebuah syarikat penerbangan yang bermasalah yang langsung tidak dikenali oleh orang ramai. Beliau telah membaiki syarikat perniagaan itu dan telah menjana kekayaan yang dapat dirasai oleh generasi seterusnya, iaitu Air Asia yang kita kenali di Malaysia sekarang. Beliau melalui usaha keras beliau ini, generasi seterusnya, generasi cucu, generasi anaknya dapat merasai hasil titik peluh yang telah diusahakan oleh beliau, iaitu syarikat Air Asia. Seterusnya, mari kita lihat pula rintangan dan hambatan dalam pendakian, yakni faktor-faktor dalam mobiliti sosial. Di sini saya membawakan dua faktor utama yang sangat dekat dengan mobiliti sosial, iaitu pendidikan dan juga peluang ekonomi. Pendidikan. Jika ingin mendaki gunung yang tinggi, kau perlu ilmu. Ini bermaksud, jika kita ingin menaikkan mobiliti sosial kita perlu ada pendidikan, kita perlu ada kemahiran, kita perlu ilmu. Pendidikan yang baik memberikan individu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan supaya seseorang itu dapat mendapatkan pekerjaan yang baik sekaligus dapat meningkatkan kualiti hidup mereka. Seterusnya, peluang ekonomi. Bagi yang sudah mendaki tinggi, krisis membawa mereka tergelincir ke bawah. Bagi yang masih di bawah, jalan semakin licin dan sulit untuk didaki. Akses kepada peluang kerja yang baik dan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat dapat memberikan banyak ruang untuk mobiliti sosial sesebuah masyarakat. Di sisi lain, masyarakat dengan ketidakstabilan ekonomi mungkin menyaksikan penurunan mobiliti sosial. Hal ini bermaksud, jika yang sudah mencapai puncak, kebarangkalian untuk jatuh adalah mungkin. Bagi yang masih di bawah, kebarangkalian untuk naik adalah mungkin. Seterusnya, kita lihat kesan mobiliti sosial. Di sini saya membawakan kesan negatif dan juga positif. Kesan positif pertama, melalui mobiliti sosial ini dapat menjadikan seseorang lebih memiliki sifat berdaya saing dan bekerja keras. Jika berjaya menawar puncak gunung tersebut, persaingan yang sihat akan wujud dan mendorong seseorang untuk belajar lebih gigih, meningkatkan kemahiran dan memanfaatkan peluang yang ada bagi mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika saya berada di atas, pastinya saya akan berusaha lebih gigih untuk mempertahankan kedudukan saya. Kemudian, mempercepatkan perubahan sosial masyarakat ke arah lebih baik. Pendaki yang berjaya melawan puncak akan lebih berpendidikan, yang membawa kepada pemikiran yang lebih kritis, keterbukaan kepada perubahan dan penekanan terhadap diskriminasi serta amalan labuh. Apabila masyarakat mengalami mobiliti sosial menaik secara meluas, perubahan sosial berlaku dengan lebih pantas ke arah kesejahteraan, kemajuan dan keadilan. Hal ini bermaksud, jika sesebuah masyarakat mengalami mobiliti vertikal ke atas, kesejahteraan dan kemajuan keadilan akan dilihat secara meluas. Seterusnya, mereka lihat kesan negatif mobiliti sosial. Pastinya tekanan emosi. Individu yang jatuh ke atas, individu yang jatuh ke kelas sosial yang lebih rendah daripada sebelumnya, pastinya akan mengalami kebimbangan kewangan dan rasa kegagalan. Apabila saya jatuh dari gunung yang telah saya daki sekian lama, saya pasti akan merasa kecewa. Begitu juga apabila seorang mengalami kejatuhan dalam mobiliti sosial, pastinya mempunyai tekanan emosi yang sangat menekan dirinya. Kemudian, ketirisan peluang. Struktur ekonomi yang tidak memihak kepada golongan bawahan. Hal ini bermaksud, apabila golongan bawahan ingin mencapai dan ingin menaikkan mobiliti sosialnya, kemungkinan itu sangatlah tipis kerana orang yang lain sudah berlumba-lumba naik dan mencapai mobiliti yang lebih tinggi. Kemudian ketirisan ini boleh berlaku dalam berbagai aspek seperti pendidikan, pekerjaan, ekonomi dan mobiliti sosial itu sendiri.
mobiliti sosial merubah pendidikan semasa? Ya, mobiliti sosial boleh merubah pendidikan semasa dan sebaliknya. Pendidikan juga boleh menjadi faktor utama dalam menentukan mobiliti seseorang itu. Apabila status sosial dan ekonomi individu atau keluarganya berubah, akses kepada pengalaman pendidikan mereka turut berubah. Hal ini bermaksud jika keluarga saya mempunyai mobiliti sosial yang tinggi, pastinya pendidikan saya dapat juga lebih tinggi. Apabila mobiliti sosial keluarga kawan saya rendah, pastinya akses untuk pendidikan itu lebih rendah. Pendidikan dan mobiliti sosial saling berkait rapat. Pendidikan yang baik membantu individu meningkatkan taraf hidup, sementara kejatuhan ekonomi boleh menghalang peluang pendidikan. Oleh itu, sistem pendidikan yang adil dan inklusif amat penting dalam memastikan setiap pelajar mendapat peluang untuk berjaya. Seterusnya, perubahan pendidikan semasa yang pertama adalah transformasi pendidikan. Mobiliti sosial memainkan peranan penting dalam menentukan kualiti pendidikan yang didapati oleh seseorang murid. Apabila mobiliti sosial menaik, individu atau keluarga mendapat akses kepada pendidikan yang lebih baik, termasuk sekolah berkualiti, teknologi pembelajaran dan bimbingan tambahan seperti kelas tambahan. Contohnya, seorang pelajar miskin yang menerima beasiswa berpeluang belajar di sekolah elit yang sekaligus dapat meningkatkan masa depannya dan merubah mobiliti sosialnya. Seterusnya, pembelajaran bermakna sebagai pemacu mobiliti sosial. Pendidikan moden harus diajar di sekolah. Kenapa? Kerana keperluan pasaran kerja yang sangat tinggi. Memastikan pelajar bersedia untuk pekerjaan yang berkualiti tinggi. Apabila pelajar telah diajar di sekolah tentang kemahiran, tentang pendidikan moden, itu dapat menyediakan diri pelajar untuk bersiap sedia untuk menghadapi cabaran sosial dan ekonomi dengan lebih baik. Pelajar yang belajar teknologi moden seperti AI dan data analytics lebih mudah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, membolehkan mereka meningkat status sosial mereka. Sebelum saya akhiri, terimalah nukilan daripada saya. Untuk pendaki di puncak itu kau bukan hanya menawan ketinggian, tetapi juga menawan dirimu sendiri. Setiap hembusan angin adalah saksi perjalanan yang kau tempuh. Setiap awan yang berlalu adalah bisikan kejayaanmu. Namun ingat, gunung yang tinggi mengajak kita untuk tunduk, bukan untuk angkuh. Untuk pendaki yang masih di bawah, jangan ukur kejayaan dengan seberapa cepat kau sampai, tapi dengan seberapa kuat kau bertahan. Setiap batu yang kau pijak adalah guru, setiap peluh yang menitis adalah doa. Teruskan langkah kerana di atas sana, langit menunggu ceritamu. Terima kasih. Jika kau bisa melihat puncaknya, kau pasti bisa menggapainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.